Ya dah gitu pun, tapi nak kena tambah sikit lagi. Gini. Fa'il ni isim tu kena ada fi'il depan. Contohnya, akala Muhammadun. Akal al-mauza. Itu makan pisau. Ini fi'il. Inilah isim duduk selepas fi'il sebagai fa'il. Itu dia. Marfu'. Boleh dah? Kalau tukar gini, Muhammadun akalal mauza. Dia bukan fa'il ni. Jadi apa dia? Dia apa dia situ? Ni akala Muhammadun al-mauza. Telah makan oleh Muhammad wa pisah. Dia ni isim, maka dia di fa'il. Ni isim juga. Duduk depan. Sebagai apa? Mutada. Mutada. Jadi mutada. Ni fi'il. Ni fi'il. Dan ni ada fa'il dia itu huwa balik kepada Muhammad. Itu dia. Jadi nak ingat fa'il duduk selepas fi'il. Duduk selepas fi'il. Quran, itu Quran. Wa idh qala rabbuka. Idh qala rabbuka. Rabbu ni rabbu. Dia bagi dhammah marfu'. Sebab dia fa'il ni fi'il. Tidak rabbi. Tidak rabbi. Si rabbu marfu'. Gitulah tu fa'il. Jadi fa'il nak ulang balik. Waktu aku keliru. Ingat fa'il ni selepas fi'il. Fa'il ke ni panggil fa'il zahir kan? Fa'il zahir. Fa'il ni zahir. Nampak je lah. Ni fa'il mustati ni. Ni fa'il mustati. Gini. Ni zahir. Ini fa'il zahir gini. Zahir gini lah dia marfu'. Boleh. Mana? Boleh.